Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari Isnin. Isnin 19 hari bulan Januari 2026 Masihi 2026 Masihi bersamaan dengan 29 Rejab 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.46 petang. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini. Maghrib nanti pada pukul 7.24 nanti masuklah waktu ni lah. Masuklah 1 Syakban lah. 1 Syakban 1447 Hijriah. Masuk bulan Syakban lah. Okey, untuk video ni seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini. Hari ni mana tadi lepas pada buat video dari report tu, saya tunggu masuk maghrib, semaya maghrib, masuk isyak, semaya isyak 9.40 tu saya keluar pergi ke kedai Fikri seperti biasalah. Ini memang ada seperti biasa. Lepas tu gitulah, pada pukul 11.50 saya balik ke rumah lah. Sampai rumah sudah mulai pukul 12.02 minit. 12 minit lah sampai rumah. Jauh juga lah, muka luar tengok lah. Dari 12.20 dah bawa balik. Sampai ke rumah pagi, berubah saya pada masa tu. Lepas tu mana tak ada tidur pukul 4 pagi. Bangun pukul 6.50 minit pagi. Gerak lah bangun tu. Bangun mandi, air subuh, makan sarapan. Lepas tu betul lah ada Pak Asing ada ajak kerja lah. Kerja awak suruh rumah saya je. Cuma dia klaim adik saya lah benda-benda tu. Adik saya suruh apa-apa semua dia kira belakang dah dengan harga apa semua. Kerja lah 3 orang lah. 3 orang dengan tokel lama saya lah ibarat tu. Tu bukan asli ni ibarat. Mana tu lah kerja tidur tu. Maknanya baru dah kerja lah. Setelah sekian lama tak tinggal rumah makcik tu. Angah dia dia. Tu tak kubur belakang kat kubur tu, belakang hardware tu. Belakang hardware Muksina tu pakai sinyak gitu lah. Lepas tu dengan token asli. Token asli lepas tu lah ni tahu dah. Ambil atas sini hak ni. Ini hak ni lah 2 hari lah ni. Ada 2 hari. 3 hari lah. Maksimum 3 hari lah ni. Lepas tu balik pasar. Lepas tu siap kerja lah. Siap kerja dah pukul 3.30 dia. Tak kerja dah pukul 9 lebih dah. 9 suku kita lah pukul kan. Asal dia ngasing kan. Tak menentu masa tu. Lepas tu siap 3.40 siap kerja tu. Terus mandi semaya Zuhur lah. Semaya Zuhur pada pukul 3.50. Lepas tu tadi tu semaya Asar pada pukul Maya satu jenera tertidur bangun terus makan nasi, terus mandi semaya Asar pada pukul 9.30 ni. Bangun baru pukul 9 dah kan. Bangun tu makan nasi dulu. Lepas tu mandi semaya Asar dalam 9.20 lah tadi semaya kata semaya Asar. Lepas tu sekarang ni 9.40 ni barulah buat video ni. Okey, saya sekadar itu saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.